Assalamualaikum dan hello. Hari ni kita akan buat sotong masak lemak cili api. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah minyak, bawang merah, bawang putih, cili padi, serai, santan, kentang, kunyit hidup dan sotong. Okey, pertama sekali kita perlulah siang sotong terlebih dahulu. Saya kelar dia punya, buang semua dalaman-dalaman sotong tu, lepas tu letak kat satu tempat. Macam tu. Okey, lepas tu saya potong bawang, siang bawang, bawang merah, bawang putih, kupas cili padi dan juga kunyit hidup. Selepas saya dah bersihkan bawang semua, saya blender semua barang-barang, bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, cili padi. Selepas itu saya buang kulit kentang, lepas tu kupas kepada 4 bahagian untuk letakkan di dalam masak lemak sotong kita. Selepas kita masukkan bawang dalam blender semua, kita blender semua bahan-bahan tersebut. Selepas saya dah kisar barang-barang tersebut, saya tumis menggunakan minyak yang tengah panas. Selepas tumis, saya ketuk serai untuk bagi wangikan masak lemak kita. Selepas bahan tumis dah pecah minyak, dah naik warna, kita letak serai yang telah kita ketuk tadi. Selepas itu saya letak santan. Kemudian saya kacau-kacau santan bersama bahan tumis bagi dia sebati. Bila dah sebati semua, santan pula dah mendidih, masak lemak kita dah mendidih, kita letak sang keping, 2 keping. Selepas itu saya masukkan kentang terlebih dahulu untuk bagi dia empuk. Begitu. Sebab kalau nak masukkan sotong dulu tak boleh, sebab nanti dia liat. Kita masukkan kentang dulu. Okey, lepas saya kacau-kacau, saya letakkan garam bagi dia perasa lebih kurang 1 sudu. Selepas itu saya letakkan sotong, masukkan semua sotong sikit-sikit. Masak sotong jangan lama sangat, nanti dia akan jadi liat. Kita akan biar dalam 10 minit, lebih kurang macam tu. Kita kacau dan kita akan tutup api. Tada, sudah siap masak lemak sotong kita. Lepas tu kita serve dia dengan nasi putih.